Okey, okey. Okey kan. Oh, alhamdulillah. Okey. Okey, yang lepas lagi. Pam terus. Alhamdulillah. Okey. Okey. Solid hook ni kan. Solid hook. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam pacak pada semua. Selamat kembali ke channel Pak An Pacak Official. Aku doakan kepada korang semua yang menonton video aku berada dalam keadaan sihat walafiat, dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan harian korang. Okey geng, pagi ni aku nak mancing haruan spot belakang ni. Spot kapit hijau geng. Spot kapit hijau. Harap hari ni ada rezeki lah untuk tontonan korang semua. Rezeki strike yang padu-padu. Lama tak strike haruan saiz-saiz gorgon ni kan. Harap hari ni ada rezeki lah untuk tontonan korang semua. Okey, mana yang masih belum subscribe, jumpa dulu untuk tekan button subscribe sebagai tanda sokongan daripada korang. Teruskan menonton live video sampai habis geng. Okey, stay tune. Okey geng, untuk pagi ni setup aku pakai rod daripada Kuying Rainforest 512 LB, panjang 6 kaki 8 inci geng. Rod ni panjang sikit lah, untuk longkas sedap lah rod-rod macam ni. Hari pula aku pakai Kasking Brutus ratio 7. Ball bearing dia 5+1 geng. Mainline aku pakai Kasking Super Power Braided 20 LB. Leader aku pakai ini Landbase Hero Series 20 LB. Dan pagi ni kita pakai soft rock FG Craft Pro Salamander geng. Soft rock ni pun dah nak hancur lah. Soft rock Salamander ore ni memang killer lah geng. Dah lembik lah belakang dia. Tapi masih mencakup. Okey, jom kita cuba. Harap ada yang sudi menyambar. Hari tu aku ada terlepas dekat sebelah sana kan. Hari tu aku ada terlepas dekat sebelah sana ni. Saiz kasar juga. Kita cuba tengok hari ni kot dia nak ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ikan. Kesepat banyak ni. Tak lekat geng. Meletup geng, tak lekat. Aduh. Meletup geng, tak lekat pula. Aduh hai, sayang betul lah. Okey. Okey geng. Alhamdulillah. Aduh. Lucut geng. Aduh. Ush. Sayang geng, lucut. Besar geng ikan tu. Aduh, lucut gak. Lucut. 12 seconds later. Sayang betul lah.
Okey. Jangan lepas lagi. Pam terus. Alhamdulillah. Yes. Oh, alhamdulillah geng. Lesen hari ni. Yang penting tak kumpau geng. Mantap. Pagi ni hampir-hampir kena bully juga geng kita. Tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Ada hasil hari ni. Mantap. Strike kita yang pertama hari ni. Yang penting tak kumpau lah. Menggunakan soft rod daripada FG Craft Lure geng. Salamander orange. Salamander orange mencakup. Keluarkan dulu. Solid hook ni geng. Solid hook. Okay, strike kita yang pertama. Saiz cun-cun lah ni. Boleh tampau lah kan. Alright, mantap. Jom kita cari lagi strike seterusnya geng. Terbaik. 5 minutes later. Aduh, lucu geng. Ya Allah. Yang ni besar geng. Kau tengok buih dia geng. Yang ni serius besar geng. Aduh. Okay geng, kita try belah ni. Sebelah sini selalu naikkan saiz-saiz padu geng. Harap hari ni ada lah. Seekor dua yang sudi menjamah soft rock aku ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Aduh. No, God, please, no. Ya Allah, lucut lagi geng. Allahu Akbar. Apa masalah hari ni? Ui, kena bully aku betul-betul ni. Kena bully geng hari ni. Ui, tak lekat geng. Dia tak kena tadi sambaran dia. Dia ambil blade aku rasa. Aduh sayang. Dia kejar daripada dalam pokok tu geng, nampak? Okay geng, aku rasa cukup lah video untuk hari ni geng. Aku rasa aku nak sambung esok atau lusa. Sebab sekarang pun dah pukul 10. Hari dah agak panas, aku pun ada kerja lain. Aku kat spot ni memang teruk kena bully geng hari ni. Hari ni aku bawa setup medium tu, 5-12 LB pun kena bully. Hari tu bawa 5-10 kena bully. Aku kena bawa medium heavy lah geng. Nanti aku akan repeat spot ni menggunakan setup medium heavy geng. Okay, hari ni kena bully aku rasa dalam 5 atau 6 kali lah, lucut geng. Ada yang 2 ekor kat sini, saiz memang besar geng. Memang saiz, memang aku rasa dalam hampir sekilo ataupun sekilo lebih lah. Tengok gaya dia kan. Tapi tak apalah, InsyaAllah
aku akan repeat. Kita sambung video geng. Okay, stay tune. The next day. Assalamualaikum, selamat pagi geng. Okay, hari ni aku repeat lagi spot ni geng. Tapi pagi ni aku bawa setup yang agak sesuai lah kot. Medium heavy 820, Rode 820. InsyaAllah hari ni kita akan balas dendam geng. Sebab semalam kena buli teruk, hari ni kita balas dendam. Okay, apa-apa pun semoga ada rezeki untuk hari ni. Okay, stay tune geng, layan video sampai habis. Okay geng, macam aku cakap tadi, hari ni aku bawa setup medium heavy lah, Rode Daiwa Infinite 820 LB, rail Upro Twin Fork SR, mainline pula daripada Casking Super Power Braided 20 LB, leader yang ni Hero Series daripada Landbase 20 LB, 25 LB yang ni. Dan pagi ni aku nak try kepala buaya ni geng, Lacoste daripada V Fishing. Ini handmade daripada V Fishing. Lama tak pakai, jadi ingat nak try hari ni geng. Okay, jom kita cuba. Okay geng, first cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas ni dia ringan sikit, jadi susah sikit nak baling dia. Okay. First cast geng, first cast geng. Alhamdulillah, first cast. First cast geng. First cast padu punya. Mantap lah. Mantap geng, saiz padu geng. Okey geng, syukur alhamdulillah geng. Mantap. Hari ni nampaknya permulaan yang baik. First cast geng. First cast terus mencakup saiz padu. Saiz hampir sekilo kat ni geng. Dalam 800 gram ada ni kan. 700-800 gram ada ni. Menggunakan soft rock Lacoste. Tu dia, soft rock Lacoste daripada V Fishing. Kepala buaya ni geng. Mantap. Terbaik ikan kita tapau lah. Alright, alhamdulillah, terbaik. A few moments later. Aduh geng, memerang pula. Memerang geng, banyak. Memerang geng, habis lah. Tu korang nampak tu, memerang. Aduh, jahanam. Habis lagi ikan geng macam ni. Geng, kita tukar salamander warna merah ni. Rasa warna hitam dia tak apa nampak rasanya. Bawah apa, bawah samai ni kan, kurang pula nak ambil warna hitam. Try warna merah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas memerang datang tadi langsung tak ada sambaran dah. First cast tadi je kan. Five minutes later.
Alamak, sangkut apa ni? Mana? Apa yang terbelit ni? Alamak. Terbelit kan. Oh. Terbelit. Alhamdulillah. Aduh, terbelit. Okey geng, syukur alhamdulillah. Strike kedua, tapi kelang kabut. Kelang kabut sikit aku. Terlilit tali kat rod tu. Mantap. Alhamdulillah, apa-apa pun syukur alhamdulillah geng. Strike kedua untuk pagi ni. Tu dia. Hari ni aku pakai setup yang betul. Jadi dia makan memang mendapat lah geng. Ni dia. Sofrock FG Craft Floor Salamander warna merah. Hasil yang kedua untuk pagi ni. Okey, mantap geng. Alhamdulillah. Terbaik. 5 minutes later. Tak lekat geng. Tak kena. Tak kena geng. Tak kena geng, dia sambung. Ok geng, kita try kat spot yang ni. Tapi tadi sini dah kena kacau dengan ni, memerang. Banyak ekor pula tu. Rasa lebih 7-8 ekor tadi. Memerang tengok ni. Kau tengok ni. Ni semua kesan memerang geng. Ni nampak ni. Ini semua memerang tadi, tangkap ikan. Tak tahulah ikan nak makan ke tak kalau dah kena kacau macam ni. Aduh. Lucut. Curut sangat geng. Aku biar lama lah. Curut sangat. Okey geng, aku rasa cukup lah video untuk hari ni. Macam korang tengok kat belakang aku ni. Tengok belakang aku dah gelap gelita lah. Walaupun masih awal lagi. Masih awal lagi tapi dah gelap dan dah tak ada respon dah geng. Tadi awal-awal masa datang tadi memang terbaik lah. Memang first cast dah strike. Lepas tu ikan pun galak. Tapi lepas kena serang dengan geng memerang tadi, dah berhujung sana dia datang sampai kat sini. Habis geng, langsung tak ada respon dah ikan ruan kat sini. Mungkin dah lari menyorok bawah kangkung ni kan. Apa-apa pun syukur alhamdulillah hari ni walaupun tak menggasak, tapi aku dapat 2 ekor saiz yang agak cantik lah. Seekor tu hampir 1 kilo. Dan dapat balas, kira dendam aku kat spot ni terbalas lah geng. Dendam kat spot ni terbalas. Syukur alhamdulillah. Okay geng, aku rasa cukup je lah sampai sini. Yang mana masih belum subscribe, aku jemput dulu untuk tekan button subscribe sebagai tanda sokongan daripada korang. Teruskan menonton video-video akan datang. Salam pacak daripada aku. Assalamualaikum geng. Bye bye.